Plus. Assalamualaikum. Nak tahu tak? Semua video di Doro Plus bermula dengan bismillah. Alhamdulillah. Let's roll. Belum subscribe lagi? Ya! Alhamdulillah. Jangan lupa subscribe tau. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum kawan-kawan. Nama saya Leo. Hari ini saya akan bersama dengan kawan-kawan untuk bermain slime. Sebelum mula kita baca Bismillahirrahmanirrahim. Belakang saya ni adalah slime yang kita akan main pada hari ini. Jadi apa tunggu lagi? Jomlah kita mulakan. Hai adik-adik, Assalamualaikum. Tadi adik-adik dah jumpa kawan baru kita ya? Hai, ingat saya lagi? Hai Leo, selamat datang ke channel Surprise Slime ni. Hari ni kita nak main 3 jenis slime. Wah, menariknya. Tapi tak apalah, saya duduk dekat tepi dulu ya. Baik Leo, nanti kita jumpa lagi tau. Inilah slime kita pada hari ini. Kita ada warna biru, ada warna kuning dan juga warna merah. Adik-adik nak tahu ada kejutan tau dalam setiap slime kita pada hari ini. Nak tahu apa dia? Kena tunggu sampai habis. Mari kita mulakan dengan slime yang berwarna merah. Adik-adik boleh tengok tekstur slime kita pada kali ini seperti tanah liat. Lembut. Kita dah boleh nampak dah apa dia rasa yang ada dalam slime kali ini, iaitu bunga. Rasa macam ada lagi. Tak apa, kita cari satu persatu. Mari kira berapa bunga yang ada. 1, 2, 3, 4. Dan ada sebiji strawberry. 4 bunga sebiji strawberry. Sekarang, jom kita main slime. Rahsia dalam slime kita pada hari ini juga adalah pada tekstur dia. Ini adalah hasil daripada campuran gum, aktivator dan juga tanah liat. Sekarang, jom kita lihat slime yang kedua pula. Slime seterusnya berwarna kuning. Agak-agaknya apa bau slime kuning kita ini? Jom kita buka penutup bekas ni. Jom kita cari apa pula kejutan yang ada dalam slime kuning ni ya.
Selesai bermain slime, kita masukkan semula ke dalam bekas. Kita ada 1 bunga kuning dan 2 bunga hijau serta 1 biji buah nanas. Patutlah slime kuning ni berbau manis seperti buah nanas. Saya suka yang ini sebab warna kuning sama macam saya. Sekarang jom kita buka slime yang terakhir pula. Baiklah, ini pula slime kita yang ketiga. Jom keluarkan daripada dalam bekas. Cantiknya warna biru ni adik-adik. Sekarang kita keluarkan pula kejutan yang ada dalam slime. Masa untuk main slime pula. Ada 1, 2, 3 bunga dan 1 kek cawan. Jom susun semula di atas slime kita. Kawan-kawan, kita dah selesai bermain slime. Kita ada warna merah, kuning dan juga slime warna biru. Hai Leo, betul tu, kita dah selesai bermain slime. Alhamdulillah. Leo suka slime yang mana satu? Merah, kuning ataupun biru? Yang menariknya, slime kita pada kali ni ada bau. Setiap baunya unik. Betul tu, semuanya bau wangi. Baiklah, itu sahaja slime pada hari ini. Kita ada warna merah, kuning dan juga biru. Adik-adik suka slime yang mana satu? Saya suka slime yang warna kuning. Baik. Semua pun wangi. Dah selesai main, kita kena sebut Alhamdulillah. Nak tahu apa lagi kejutan yang akan datang? Jangan lupa tonton channel Surprise Slimy. Baiklah, Assalamualaikum adik-adik. Bye. Alah, dah habis ke? Jangan risau. Jom tonton lagi banyak video di Durio Plus. Muat turun di Google Play Store atau Apple App Store sekarang. Jumpa di sana, insya-Allah. Belum subscribe lagi? Ya! Alhamdulillah. Jangan lupa subscribe tau. Ramadan ini Bersedia untuk kisah yang boleh buat satu family meleleh air mata. Allah yang satu. Rasulullah SAW adalah orang yang paling baik terhadap ahli keluarganya. Nabi Muhammad ialah sebaik-baik manusia. Ramadan ini, jom cipta kisah kita sendiri. kita ajak keluarga kumpul pahala berganda-ganda. Semoga Allah terima amalan kita, insya-Allah. Durio Plus. Tonton percuma sekarang. Durio Plus.